Pernah tak anda terfikir, bila kita sebut je perkataan sejarah, kenapa ia macam ada kaitan dengan pokok? Bunyi macam pelik kan? Satu pasal masa lalu, satu lagi pasal tumbuhan. Tapi percayalah, ada satu kaitan yang sangat menarik di antara keduanya. Jom kita rungkai sama-sama. Okey, untuk bahagian pertama ni, kita akan siasat dari mana datangnya perkataan sejarah tu sendiri. Asal-usulnya memang tak disangka-sangka. Percayalah. Inilah soalan utamanya. Sejarah dengan pokok. Apa kaitannya? Nampak macam tak ada kena-mengena langsung kan? Tapi sebenarnya, di sinilah letaknya keunikan bahasa Melayu dan cara kita melihat dunia. Dan inilah jawapannya. Perkataan sejarah yang kita guna hari-hari ini sebenarnya berasal daripada perkataan Arab, iaitu syajaratun. Dan syajaratun ini bermaksud pokok. Ya, betul, pokok. Tiba-tiba semua jadi masuk akal kan? Cuba kita bayangkan salasilah keluarga kita sendiri. Ia kan macam sepohon pokok yang besar, bermula dari satu akar, iaitu nenek moyang kita, lepas tu ia bercabang dan terus bercabang seiring dengan setiap generasi. Sebab itulah konsep pokok ni sangat berkait rapat dengan idea tentang salasilah, riwayat dan asal-usul kita. Okey, sekarang kita dah faham kaitan unik antara sejarah dengan pokok. Jom kita tengok pula apa definisi sejarah yang lebih mendalam. Saya pasti kita semua pernah dengar ayat ni. Ayat yang mengingatkan kita kenapa kita perlu belajar tentang masa lalu. Bukan setakat nak tahu cerita lama, tapi untuk dapatkan sesuatu yang lebih berharga. Dan sesuatu yang berharga tu ialah iktibar. Maksudnya, mudah saja, pengajaran. Sejarah ni umpama sebuah perpustakaan gergasi yang penuh dengan pengajaran untuk kita semua. Dan ini adalah perkara paling asas yang kita kena faham. Sejarah ni bukan cerita dongeng atau mitos tau. Ia adalah tentang peristiwa yang betul-betul pernah terjadi. Sesuatu yang sahih dan boleh kita kaji. Kalau kita rujuk Kamus Dewan pun, memang kemas sangat definisinya. Yang pertama, ia sebut tentang asal-usul dan salasilah macam pokok tadi. Yang kedua, ia tekankan tentang peristiwa yang benar-benar berlaku. Dan yang ketiga, ia adalah satu bidang kajian. Nampak tak? Semuanya berkait. Tadi ada perkataan tambuh kan? Mungkin ada yang tak biasa dengar. Tambuh ni perkataan lama sikit yang bermaksud riwayat dahulu kala. Ia menguatkan lagi idea yang sejarah ni adalah tentang penceritaan masa lampau. Oh ya, dan untuk pengetahuan anda, semua maklumat yang kita bincangkan ni datangnya terus dari sumber rujukan ini. Jadi kita boleh pastikan apa yang kita kongsi ni adalah fakta yang tepat. Okey, sekarang jom kita luaskan sikit pandangan kita. Macam mana pula dengan bahasa Inggeris? Perkataan history tu ada kaitan dengan pokok juga ke? Jom kita siasat. Jawapannya tak ada kaitan langsung. Perkataan history ni datang dari perkataan Greek, iaitu historia, yang bermaksud penyelidikan. Wah, lain betul kan? Perspektif ni lebih kepada proses bertanya soalan dan menyiasat untuk mencari kebenaran. Jadi kat sini kita boleh nampak perbezaan yang ketara. Perkataan sejarah kita lebih menekankan dari mana kita datang, akar umbi kita. Manakala history pula lebih kepada proses aktif untuk menyiasat dan menceritakan semula kisah tu. Sebenarnya dua-dua ni sangat penting dan saling melengkapi. Jadi, apa pengajaran yang kita boleh ambil bila kita gabungkan kedua-dua pandangan ni? Inilah bahagian yang paling menarik sekali di mana semuanya akan bersatu. Sebabnya, kita kena ingat, sejarah ni bukan sekadar senarai nama, tarikh dan tempat yang kita kena hafal untuk lulus periksa. Tak, ia lebih hidup dan lebih mendalam daripada itu. Dan inilah dia kesimpulannya. Bila kita gabungkan kedua-dua makna dari perkataan Arab dan Greek tadi, kita akan dapat satu definisi yang sangat hebat. Sejarah ialah penyelidikan tentang asal-usul kita. Ia adalah proses kita menyiasat pokok kehidupan kita sendiri. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Kalau anda lihat salasilah keluarga anda sendiri sebagai sepohon pokok dan anda mula buat penyelidikan tentang dahan-dahannya, agak-agak pengajaran atau iktibar apa yang anda mungkin akan temui? Fikir-fikirkanlah.